Macam mana kita nak tahu seorang itu jodoh kita? Soalan ni dia tak faham tentang jodoh sebenarnya. Jodoh ni bukan maknanya orang yang kekal dengan kita. Patut soalan ni macam mana kita boleh tahu seseorang itu jodohnya lama dengan kita, baru tepat. Bab jodoh ni pasangan saja. Allah jodohkan kita maknanya dengan seseorang. Jodoh banyak bab. Dalam bisnes orang panggil jodoh kau, tapi kita panggil partnership dalam bisnes. Faham tak? Dalam perkahwinan dia panggil isteri atau suami. Allah jodohkan kita kadang-kadang sebulan sahaja. Kita pun kahwin sebulan bercerai. Sebab tu bila bercerai jangan bangkit kejahatan dia. Bila orang tanya apa bercerai? Tak ada jodoh. Soalan asal daripada azali. Faham? Kadang-kadang Tuhan jodohkan kita 6 tahun. Ada tak 6 tahun? Ada tak? Kadang-kadang dia kahwin dengan 3 suami. Rupanya dia ada 4 jodoh dalam kehidupan. Suami keempat kekal ke anak cucu. Nah, padahal 3 suami itu bukan jodoh. Jodoh lah tu. Nah, tapi nak faham jodoh bukan bererti lama. Jodoh arti pasangan kita, regu kita. Tu makna jodoh. Jadi kita boleh tahu tak dia lama tak lama? Tak boleh tahu. Tapi kalau nak jadi jodoh kita boleh tahu. Mana kita minang dia terima, cicing dia suka, atau cak kodok dia makan. Jodoh lah tu. Ada orang 4 kali kahwin. Yang pertama kahwin dengan askar Jepun dulu masa Jepun mari. Bila Jepun balik cerai, tinggal dia. Kahwin pula dengan Tok Imam. Tok Imam mati patut diulur sawa. Tahun 58 lepas mereka kahwin pula dengan Tok Bilal. Tok Bilal baru ni mati lemah kat Sangwi. Tahun 2012 rupanya ada lagi jodoh dia kahwin pula dengan JKK. Umpama. Maknanya 4 kali jodoh bagi seorang perempuan. Itu baru nak faham cerita tentang jodoh. Soalan seterusnya.